Okey, pertamanya saya ucap terima kasih lah kerana saya dapat bersama dengan Tuan Rafiq dan juga barisan peguam pembela pada hari ini untuk sedikit sebanyak membantu ya. Beberapa perkara penting yang berlaku dalam mahkamah pada hari ini. Yang pertamanya, sebagaimana kita maklum, Yang Arif Hakim telah membenarkan permohonan daripada Tuan Rafiq untuk mahkamah memeriksa dan juga melihat satu demonstrasi yang berkaitan dengan kereta yang terlibat, iaitu kereta Nissan Tina ni, kereta dalam kes ni. Itu satu keputusan yang kita rasa amat baik sekali lah demi untuk keadilan. Yang kedua, mungkin ramai tidak tahu, di dalam mahkamah tadi apabila Tuan Rafiq meminta supaya demonstrasi yang akan dibuat terhadap kereta itu dibenarkan dengan kehadiran media, pihak pendakwaan telah membantah. Kononnya dia kata tak pernah memohon kepada mereka untuk media hadir, menyebabkan kalau media hadir di luar kawalan, kalau memohon daripada awal dia boleh angkut apa ni daripada balai polis mana-mana untuk kontrol. Kononnya takut media ni merusuh dan sebagainya lah kan. Tapi akhirnya apabila dijelaskan balik oleh pihak kami bahawa ini adalah satu perkara kemungkinan yang tak mungkin berlaku dengan adanya boleh hadir tadi sepanjang demonstrasi terhadap kereta itu dibuat demonstrasi oleh saksi utama, iaitu SP1. Okey, itu di luar mahkamah. Dalam mahkamah beberapa perkara yang kita rasa keterangan yang diberikan oleh saksi utama, iaitu arresting officer ataupun ketua kepada pasukan serbuan ini, raiding party ini, yang amat-amat meragukan. Terutamanya apabila ditanya tadi kemungkinan possibilities, ada orang lain yang membuka pintu dibuka secara paksa, kemudian Yusof Router tidak merupakan orang yang membuka pintu dan sebagainya. Saksi ini bersetuju dengan kemungkinan ini. Jadi bagi kita itu adalah satu keterangan yang amat meragukan kepada kes pendakwaan, yang ianya memberikan benefit of the doubt kepada pihak tertuduh itu sendiri. Itu yang kita nampak setakat hari ini. Mungkin Tuan Rafiq soalan sudah cuba tanya pasal yang penting adalah OKT, bukannya ya. Apa maksudnya tu? Ya, maksud saya tadi apabila Inspektor Wan ini dia menjadi ketua kepada serbuan, kumpulan serbuan, jadi bagi dia adalah OKT lah yang paling utama. Oleh sebab itu saya tanya, dia tidak pernah berenggang dengan OKT kecuali semasa naik kereta yang berbeza. Itu ya, dia setuju. Maknanya sepanjang berlaku dia panggil search ataupun pemeriksaan terhadap kereta itu, dia sentiasa berada di sini, berada di sebelah Yusof Router dan tak pernah berpisah. Termasuk walaupun akhirnya dia kata dia berpisah pula lepas tu bila Yusof tu pergi ke pintu di sebelah penumpang. Jadi itu satu pencanggahan yang cukup besar lah kepada kita. Tuan boleh ulas sikit mengenai cara pintu tu dibuka, sebab kita pun tahu bagaimana buka pintu tu. Kita dengar daripada hari pertama sampai hari ni. Dia yang saya nampak tadi ya, SP1 dengan yakinnya mengatakan bahawa pintu sebelah penumpang dibuka oleh Yusof Router menggunakan kunci manual. Sebelum daripada ini kami juga agak boleh jadilah kot. Tapi apabila pergi tengok di kereta, di sebelah penumpang, sebelah kiri kereta itu, sebelah hadapan, lupang nak masuk kunci pun tak ada cikgu Bat. Apatah lagi nak buka dengan kunci manual, lubang nak masuk kunci pun itu pun sudah cukup terkejut tadi. Jadi tak ada lubang. Macam mana dibuka pintu? Siapa kita orang buka? Itu persoalan yang saya bersetuju dengan Datuk Seri Taki bila dia kata bahawa isu paling besar adalah isu akses kepada kereta tersebut, di mana barang-barang pertuduhan ini dijumpai, dan akses itu sampai sekarang masih belum dijawab, dan itu adalah keraguan-keraguan. Kemungkinan ditimbulkan ini adalah kemungkinan yang menimbulkan kelumpangan dan keraguan dalam kes pendakwaan,
yang mana lepas ni kita akan hujankan. Kita tidak mendahului mahkamah dan kita menghormati mahkamah, malah kita berterima kasih. Seperti mana juga kita sampaikan penghargaan daripada family kepada Datuk Seri Taki yang sebenarnya merupakan ahli parlimen pertama yang bertanyakan isu-isu penting dalam kes Sulawesi ini di parlimen, di Dewan Rakyat, yang membangkitkan kesadaran semua orang tentang isu yang berlaku. Tapi sehingga hari ini semua pihak masih belum faham macam mana kereta ni ada akses ni. Sebab dia macam kereta boleh buka sama ada remote atau kunci ataupun ditarik, itu saja. Tapi ada kemungkinan berbagai yang menyumbang akhirnya kita percaya kepada pelumpangan dalam kes pendakwaan. Dan jangan lupa, seperti mana daripada hari pertama, even sebelum ini pun, masa tangkapan pun Yusuf Router kata dia adalah mangsa perangkap. Barang-barang ni planted dekat, barang-barang ni bukan dia punya. So itu semua dikeluarkan dan hari ini nampak semakin jelas perkara tersebut. Tapi lepas ni ada saksi lagi, saksi bersama dakwaan, kita tunggu dan kita akan teruskan pembelaan ini. Okey, terus. Terima kasih.